Ulama kata muka mak dia relax. Nama dia apa dah? Nusaibah binti Ka'ab. Wayak dia cerita kata anak kamu telah syahid. Anak kamu telah dibunuh oleh Musailamatul Kadzdzab. Ulama kata muka mak dia relax. Mak dia tak ada sedih kau menangis, tak relax. Maka mak dia tanya, bagaimana syahidnya anak? Seorang ibu. Maka sahabat kata dia telah syahid dipotong tangan dia, dipotong kerana untuk meninggikan kalimah Allah, untuk mempertahankan sunnah Rasulullah, agama Nabi. Barulah mak dia gembira. Dia kata, wahai sahabat, untuk inilah aku telah susukan anak. Ni jiwa seorang wanita nak supaya anak dia ni membela agama Allah, mati syahid dia Allah, mereka redha, mereka gembira. Dan inilah sepatutnya jiwa ibu